Cik, apa salah bini raja bunian tu pelakon Blue? Lelaki baik dia takkan tanya sejarah perempuan yang lepeh-lepeh. Nama pun hidayah. Hahaha, gila betul pemikiran kau ni. Kau kena beza individu mau institusi ulul amri. Kau individu betul lah hidayah ko, Wan Gayah ko, Siti Solehah ko. Ini institusi ulul amri baik. Perempuan tu kok orang biasa, video-video gambar-gambar Blue yang lepeh-lepeh tak diapik kan benar dah. Amin Nampang, Ashraf Raub dia gambar cari-cari ni. Tapi bila dah naik taraf permaisuri yang diketuakan tinggi sebuah negara bunian, semua video-video dan gambar-gambar akan jadi news eksklusif TKW. Kau nak rasmikan majlis-majlis kerajaan, majlis-majlis agama macam mana? Kok budak-budak sekolah, budak-budak universiti pun boleh akses video-video terlampau kau. Paling bahaya pelampau kafe-kafe ni, dia buat modal lemahan institusi tu. Ania mau negro, ania mau putih. Tapi ni alat limbo CM ni. Oh, ni mau bunian gombau. Lah, padan lah 2 minit.